Bila dengar nama Pro, apa yang korang expect kan? Dan jom kita kopak apa di sebalik nama Pro. Sekilas pandang ataupun sekali pandang, nampak kedua-dua smartphone ni nampak macam sama je. Tapi yang membuat ketara perbezaan dia adalah kamera setup dia. Dan untuk yang Pro ni nampak pelik sikit lah. And then bentuk bulat. Kalau untuk yang ni, jujurlah aku cakap, lebih minimalis dan lebih nampak kemas berbanding yang Pro ni. Dan satu lagi perbezaan dia adalah dia punya mid frame. Bukan kamera dia je, mid frame pun sama juga. Dan untuk yang versi biasa ni, dia lebih smooth lah kalau nak dibandingkan dengan yang versi Pro. Yang Pro ni dia rasa lebih kasar sikit dan macam rugged macam tu. Tapi kalau korang tengok dengan mata kasar, takkan nampak kot. Ataupun cuba aku tunjukkan dekat-dekat macam ni, still lagi tak nampak kan? Tapi kalau korang hands on sendiri, aku rasa baru korang tahu. Okey, yang versi biasa ni lebih smooth dan versi yang Pro ni dia kasar sikit. Dan jujur aku cakap, ada pendapat aku sendiri dan minat aku sendiri, aku lebih sukakan yang biasa. Untuk skrin Nothing Phone 3a Pro ni dia sama je dengan yang biasa. Yang mana saiz 6.77 inci jenis AMOLED dan 120Hz refresh rate. Tambah lagi kecerahan nits dia pun maksimum sampai 3000 nits. Dan aku tak tahulah untuk yang Pro ni tak mana dia punya Pro tu. Untuk chipset yang Pro ni mungkin korang expect macam yang ni lebih sikit ataupun tinggi sikit daripada yang biasa. Tapi sebenarnya chipset dia sama je. Dia menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 3. Dan kalau korang nak compare dari segi performance, mungkin boleh compare dengan pendahulunya. So kalau korang nak main game macam game-game yang MOBA, yang grafik dia tak perlu nak besar sangat ataupun tinggi sangat, aku rasa boleh manage lagi. Tapi kalau nak main game yang max grafik, yang terlampau sangat lawa tu, untuk spek kamera yang Pro ni, dia menggunakan kamera utama 50MP, periscope telefoto 50MP dengan 3 kali optical zoom, 6 kali intense zoom dan 60 kali ultra zoom. Untuk ultra wide dia pula 8MP dan untuk selfie kamera 50MP. Dan macam aku cakapkan tadi, dari segi kamera dia memang nampak pelik sikit untuk yang versi Pro ni. Dan untuk yang biasa dia lebih nampak minimalis. Tapi sepelik-pelik dia pun, dia boleh zoom sampai 60 kali zoom. Kalau untuk yang biasa hanya 30 kali zoom. Tapi logik lah, sebab yang ni untuk yang Pro dia ada periscope telefoto, yang mana yang biasa ni pula hanya telefoto saja. So ni dia hasil gambar daripada Nothing Phone 3a Pro. Untuk hasil video kali ni, jujurlah aku cakap, aku tertarik sebab bila waktu aku pernah review Nothing Phone 2a Plus, kamera dia agak bergegar-gegar waktu aku nak rakam video tu. Tapi untuk Nothing Phone 3a series kali ni, dia lebih smooth je. Sebab apa? Dia ada sokongan OIS dan juga EIS. That's why lah aku suka. Dia setiap kali aku shoot tu, dia nampak tak bergegar pun. Dia tak ada pun wobbling effect tu. Untuk Nothing Phone 3a series ni, dia ada custom preset setting. So korang boleh pilih effect tu ikut situation tanpa susah payah pun setting manual. Yang mana sekarang ni tersedia adalah soft focus untuk portrait, black and white film, wide angle, lenticular dan juga close up. So korang tinggal pilih je. And then terus shoot. And then satu lagi, korang boleh custom preset korang sendiri, iaitu create preset korang sendiri. Kat sini ada cover photo, preset name, description. Dan tengoklah korang nak mode apa, portrait ke, foto ke, video ke, slow-mo. And then boleh pilih lens depan ke lens belakang, ikutlah kesesuaian korang. Dan kita ada ikut beberapa focal lens yang ada kat sini. Dan kita boleh ubah exposure dan juga filter. Tambahnya lagi, dekat Nothing Phone 3a series ni, korang boleh guna custom light profile terus dalam kamera. Yang mana benda ni bolehkan korang untuk tetapkan warna gambar tu ikut preference sendiri, tanpa perlu edit pun lepas takat gambar. Jujurlah aku terlepas pandang pasal benda ni dekat Nothing Phone 3a. Dan dengan adanya custom light ni, korang boleh pilih tona warna ikut kesesuaian korang, mode ataupun style editing korang. And then korang boleh import file .qt sendiri untuk efek warna yang lebih unik. Seterusnya, yang Pro ni hadir dengan essential button yang mana sama dengan model yang biasa. Butang fizikal khas yang direka khas untuk akses pantas ke essential space. Di mana tempat ni lah korang boleh simpan nota, tangkapan skrin atau idea dengan mudah. Dengan satu tekan je, korang boleh terus hantar kandungan tu ke essential space tanpa perlu buka pun dia punya app. And then kalau korang tekan lama-lama, dia terus rakam voice note korang untuk mudahkan korang simpan idea tu secara spontan. Contohlah dapat ilham kan, tiba-tiba takkan nak tulis, korang voice note je lah.
3A Pro ni dia sama je seperti model biasa yang mana dibekalkan dengan bateri 5000 mAh dan 50W fast charging. Sama je. Macam biasa, pilihan di tangan korang. Jemput hadir di ruangan komen di bawah dan jumpa lagi kita di video yang seterusnya. Ciao.